Ui, cantiknya. Bekas-bekas untuk letak makanan mangkuk tingkat je. Ni zaman-zaman kita dulu kan, mangkuk tingkat macam ni. Oh, kat sini ada barista. Banyak barista. Ui, cantiknya. Oh, Aunty Liza bagi Kak Zafran hadiah. Nanti kita buka dekat rumah apa dia. Rahsia katanya. Tak pernah duduk di tengah jalan-jalan Ampang macam ni. Pertama kali ni. Okey, tren dah sampai. Ramai juga orang. Chan Shao Lin, stesen ketukan. Nampak berkabus lepas hujan. Air dia naik. Baru saya tahu kalau hari hujan dekat Masjid Jamek ni, sungai dia akan keluar kabus air yang macam ni. Baru saya nampak pertama kali. Tadi kita naik LRT daripada Ceras sana. Lepas tu kita berhenti Masjid Jamek, tukar daripada Masjid Jamek pergi ke tren Kelana Jaya untuk pergi ke KLCC untuk tren bawah tanah. Nanti sampai KLCC dia akan stesen dia memang untuk bawah tanah lah. Ini laluan bawah tanah daripada Masjid Jamek untuk kita pergi ambil tren pergi ke KLCC. Kita naik pergi ke KLCC daripada Masjid Jamek. Ramai orang. Nampak ramai juga kan? Kan ramai kan? Zikri, Ayo hujung minggu. Rizky nak beli apa nanti? Beli apa? Kasut tak ada. Kasut tak ada. Kasut? Tak ada. Itu festival. Jajan. Jajan. LRT dah sampai. Okey. Oi, penuh. Penuhnya. Rasa padat-padat. Sikit je. Berapa stesen je? 3 stesen je. Beberapa stesen je. Okey, muat. Ramainya. Tuan tak sangka ramai pula dah petang-petang macam ni. Sekarang dah pukul berapa? Pukul 7. Pukul 7. Ingat pukul 6. Dah pukul 7 pun masih ramai macam ni. Ramai, padat tu. Okey, akhirnya sampai di KLCC Station. Jom kita naik atas. Sebab event dia dekat luar KLCC, bukan dekat dalam KLCC. Tapi ramai, tengok. Ramai betul orang. Semua ni nak pergi event ni. Jarang KLCC ramai-ramai macam ni. Kalau dah petang macam ni. Lagipun esok hari Ahad, dan hari ni event di KLCC ni, sebab tu ramai orang datang. Okey, Zikri, sini. Saya buka sini. Okay. Nice to see you. Ini kita dekat sebelah avenue ni tau sebenarnya. Kita kena kat sebelah sana, pergi kat KLCC sana. Kat sini kita dekat seberang jalan tu yang dekat Avenue K ni. Ni bergunaan Avenue K ni. Kita kena melintas ke sana untuk pergi KLCC. Jom. Satu. Jom beli donat dulu. Tengok donat apa ada. Kejap. Apa tu? Zeus. Ni mahal pun. Coklat batik sikit. Ni. Coklat ni. Uish, yang ni tak sedap. Ni gula biasa je. Ni gula biasa je. Tak nak ni. Ni coklat ni sedap lah. Nak ori. Oh, nak ori. Okey, dia nak ori satu. Lepas tu nak ni satu. Kita rasa yang ni. Coklat dream. Supaya kita bila makan sentiasa bermimpi. Buka lagi. Wow, ini batik, ini original, ini chocolate dream. Jom, try. Try mana satu? Sedap. Wow. Apa rasa? Sedap lah. Sedap. Ini bawah tanah Avenue. Bawah Avenue ke? Balloon run. Dekat hari ni yang warna pink kan? Ya, betul. Dulu pernah masuk. 2 kali dah kita masuk. 2 kali masuk. Avenue K lah. Dulu lah 2 kali. Yang warna pink tu kan t-shirt dia kan. Itu memang Avenue K buat kan? Yang balloon run tu untuk besok. Yang ni coklat batik Sarawak. Coklat kek batik Sarawak. Dia ada kek batik kat atas sini. Sedap. Ni hasil yang kek batik ni.
Ya? Coba rasa ni dream chocolate. Ha ni batik coklat batik Sarawak. Coklat kek batik Sarawak. Sedap tak? Sedap kan? Sedap oh. Ni pun sedap. Yang ni kurang manis sikit. Yang ni coklat dream ni. Yang ni coklat kek batik Sarawak sedap oh. Rasanya banyak-banyak kedai donat Krispy Kreme je yang ada jual coklat batik kek batik Sarawak ni. Coklat Sarawak. Coklat Sarawak. No? Nanti kat atas nak beli makanan-makanan lain lagi. Makanan masin pula. Masin dan pedas. Ui, cantiknya. Bekas-bekas untuk letak makanan mangkuk tingkat dia. Ni zaman-zaman kita dulu kan, mangkuk tingkat macam ni. Tapi dia sekarang dah buatkan bersih-bersih terbaru, dah ada corak-corak dia macam ni. Sebenarnya kalau kita kan masih fashion macam lama, tapi dia dah buat corak-corak, cantik. Batik-batik tepi dia. Ada cawan-cawan. Oh, cantik. Oh, zinc lah, saya ingat kaca. Macam ada, ini frame. Cantiknya. Oh, ni macam-macam design pun. Seksi, bukan Pepsi, seksi. Kreatif lah, cantik lah barang-barang dia. Apa tu? Apa benda tu? Makanan Korea. Lamborghini tau. Ada Lamborghini ni. Rendahnya. Masya Allah, cantik. Cantik guys. UDK 9. Banyak barista kat sini. Oh ni yang dia kata dia punya kanopi ni sampai ujung sana. Kan? Cantiknya. Ui, dia pakai Land Rover. Land Rover untuk dia punya tu barista. Oh, jom kita tengok depan. Ikut sini. Oh, dekat sini dia punya start kemah dia. Sampai ujung sana. Lepas tu terus sampai sana. Jalan ni memang tutup kan jalan ni? Kan ni jalan besar ni, jalan Ampang. Kan? Oh ni yang saya kata jalan dia tutup ke? Volkswagen tu. Volkswagen. Itulah tempat. Mana? Belakang. Yang mana? Belakang tadi. Ada banyak jual-jualan kat sini. Pakaian pun ada. Songket ada. Ni batik, baju batik. Flora. Nampak Sunrise KL. Wih, ada banyak tu topi. Allah. Tutup jalan ni. Biasa sini jalan ni sibuk jalan ni. Kan? Dia tutup untuk apa event-event ni. Meriah. Macam pasar malam kan? Dia buat pasar malam tengah-tengah bandar. Oh, ada tu larian songket, sarung. Dia ada banyak jualan-jualan kat sini. Saya jemput suruh saya turun atas. Wow. Sana macam ada meriah kat sebelah tu. Tapi tak tahu apa sebelah tu. Oh ni untuk besoknya. Ada stage kat situ. Balloon run. Dah 9.0 dah balloon run dia. Dia punya balloon run tu 9.0 dah. Kita 6 eh? 6.0. Ni lah dia. AK Avenue. Tutup jalan ni. Hostes. Sini pentas dia guys. Ramai ya. Sebab tadi hujan kan. Jadi bila dah hujan orang balik. Sekarang ni baru orang ramai. Sebab dah berhenti hujan dia. Belah mana? Oh sana pun ada. Kita jalan sebelah sini dulu. Tengok. Ada banyak juga jual-jualan dia. Macam-macam lah. Tengok. Ada jual air. Oh tapai. Tapai pun ada. Roti-roti. Sini boleh healing-healing duduk. Lepak. Wow. Ni dia punya layar. Pentas dia dekat sana. Pentas dia ujung sana. Tapi dia ada pasang satu skrin besar kat sini. Layar kat sini. Banyak makanan. Semua jualan-jual makanan dia kat sini. Ya. Ramai. Ni
makin malam makin ramai ya? Dan kebab. Tadi mak kata nak satu kalau beli. Yalah, burrito. Burrito ni lagi. Macam-macam ada jual kat sini. Banyak benda lah. Tak nak ambil gambar sini? Makar Fest. Ui, cantik bangunan tu Zikri, tengok. Sampai sini. Sebelah dia berjiran dengan KLCC. Kat sini luas je, tak ada kereta. Biasa sinilah yang paling sibuk sekali. Laju betul dia orang ni. Kat sana dah. Belakang ni air pancut yang menari tu. Kejap lagi nak pukul 8. Lagi 15 minit pukul 8. Sebab tu nak pergi belakang tengok ada air pancut menari. Kalau ikutkan sini memang tak boleh pakai motor kawasan ni depan ni. Tapi sebab depan jalan KLCC ni tutup, jadi bolehlah parking. Kalau tak boleh parking kat sini. Kena saman kat sini. Meriah bunyi kat sana. Ujung sana meriah bunyi dia. Masuk dalam KLCC, kita nak tembus kat belakang sana untuk tengok air pancut ni. Sarung kan? Ha? Sarung kan? Okey, dah nak start persembahan air pancut. Okey, dah start. Air dah. Tak nak rakam. Dah. Start tu. Dah start. Okey, jom kita keluar balik. Kita cari makanan. Food hunting. Okey, jom. Dah keluar balik. Oh, bunyi bising kat sana. Meriah. Tu ada apa? Oh, ada kereta. Jom. Ada konsert lah tadi, yang pentas tadi tu. Ha? Pergi ikut sana balik. Sana. Jom. Sekarang dah pukul 8.20. Kita tengok dah makin ramai. Makin ramai pukul 8.20. Tadi tak ramai sangat. Sekarang dah makin ramai dah. Belakang-belakang ni pun tengok ramai. Lampu ni. Lampu-lampu ni dia letak kat sini cantik pula. Tengok. Sepanjang-panjang ni semua ada lampu ni. Cantik. Dalam bedroom ni memang dia ada letak lampu ni. Nampak terang je bedroom dia. Sana lagi ramai lah. Nak pergi kat sana ramai tu. Dekat sini pintu masuk maraton petang tadi. Terus kat sini. Dan tu pentas kat atas tu. Depan sebelah sana pentas yang warna pink tu. Dekat situ tempat ada untuk pameran kereta. Jet Tour, Drive Your Future. Ramainya Gen Z kat sini. Jom. Dah jumpa dah Kak Liza. Dah jumpa Kak Liza. Jom kita jalan. Gerak. Makin ramai ya orang kat sini. Dah pukul apa sekarang? Sekarang dah pukul 8.35 malam. Makin ramai. Ni katanya tutup sampai pukul 12 malam. Baru tutup. Beli apa Eri? Beli badai? Ha? Tadi tak ramai. Mana? Yang mana ramai?
Tak apalah, berbaris je lah. Bermakna dia sedap lah tu. Jom, belilah. Tengok badainya apa. Ramai sangat eh. Weh, badai udang lah. Patutlah badai udang, badai ikan bilis. Cuba tengok. Cuba tengok. Udang, ikan bilis. Udang halus. Oh, dia bagi variasi. Ada udang, ada ikan bilis, ada tu. Patutlah sedap, patutlah ramai orang. Oh, Aunty Liza bagi Kak Zafran hadiah. Nanti kita buka dekat rumah apa dia. Rahsia katanya. Semua sama. Sedap-sedap badai ni. Badai ke badai? Badai. Badai. Badai lah. Tapi kita orang panggil badai. Badai pun boleh lah. Oh, badai boleh. Badai. Badai melanda. Okey, jom. Ni nasi kerabu bolok. Kerabu kita boleh buat demo bolok. Ada satu kipas. Bolok tu apa? Bolok. Bolok. Tanya Cik Kim. Bolok, tak tahu apa maksud bolok. Nak beli cendol ke? Ha? Cantik pula ni, ingatkan tadi daun. Plastik. Dia buat daripada plastik. Ada air. Bapa ingat daun nipah tadi. Rupanya plastik tu. Plastik rapia. Ni bukan cucuk udang, ni badai udang. Ya, badai. Badai udang. Rasa sikit. Udang lagi. Tak ada. Ada udang lagi. Sedap. Kan? Sedap. Badai udang. Air apa Sah? Air apa? Ni. Cakoy brown sugar. Oh, cako mix brown sugar. Oh, cako brown sugar tu. Dah order dah? Boleh dapat lagi? Ui, tinggi macam cawan dia. Dia punya ceret tu ceret tanah. Kan? Macam cicau. Cicau. Macam cicau. Cicau kan? Ni apa? Ini boba tapi dia suka. Oh dah, boba dah habis. Ada matcha? Boba mix. Bukan matcha dah? Tak, dia kata bukan. Oh bukan. Dia kata green ni yang budak ni green. Dia kata green tea dengan matcha lain. Oh lain dah, tak sama. Tak tahulah. Oh, green tea dengan matcha tak sama. Jalan dia dekat sini. Dia buka kawasan ni jalan dia, tapi dia tutup kat sini. Sebab dekat sana kan konsert. Lepas tu untuk akar fest ni. Ha? Oh dah? Estetik kan? Oh, cantik kan? Tak, dia punya ni rotan. Oh, rotan. Oh ni rotan. Dia kan plastik. Kenapa dia orang buka jalan? Ha? Tu apa sikit? Sama. Brown sugar. Brown sugar. Wow. Menyelerakan. Oh ni Sudah ke? Kacau betul-betul ke? Cako ini sugar. Rasa macam mana? Manis. Dia punya susu tu apa? Santan ke susu? Susu. Susu, bukan santan kelapa. Tengok apa lagi? Kat mana? Sini lagi. Kita pergi barista lah dulu minum. Jom. Tu ada jual baju-baju semua. Kat sini. Ini bahagian bandel kanak-kanak lah. Mana nak ada? Ha, bandel kanak-kanak. Tak apa nanti kat situ pun tak kita balik. Ada jual helmet. Kat sini motor. Barang-barang motor pun ada lah sini. Oh, ada cap. Kat situ. Barista pun ada sini. Tengok berapa harga ni. Special. Oh, dia pakai Volkswagen ni untuk dia punya kedai barista ni. Original Tuokang. Ramai sini orang lepak-lepak. Cantik betul dia punya apa? Land Cruiser dia untuk kedai kopi dia. Layan KL. Kita tengok sini.
layan KL Land Rover Coffee Truck. Wow, cantik. Wah, ada meja ni, barista ni. Kita tengok menu ni. Americano RM10. Strawberry matcha latte. Kita tengok dia buat. Oh, ni dia punya coffee mesin dia Mazorka. Okey, dah siap layan KL, iaitu Land Rover Coffee Truck. Wah, sedapnya. Pertama kali duduk di tengah-tengah jalan. Betul, tengah jalan ni 1, 2, 3 lane ni. Tapi kita betul-betul tengah jalan ni. Tak pernah duduk di tengah jalan-jalan Ampang macam ni. Pertama kali ni. Oh yo, ada motor cantik guys. Ni motor apa ni? Tak pernah tengok lah. Macam jet ski pun ada juga. Depan dia tengok fairing dia. Wow, ni berapa cc ya? Uish, cantik je motor ni. Ha, tak pernah tengok motor ni. Cantik betul motor dia. Mama pergi mana? Beli sushi. Oh, beli sushi. Bagi Wan sekali. Untuk Wan. Ha? Untuk Wan. Tu Wan. Kebab tutup. Oh. Ingat kan Mama dengan Kak Liza beli bread history ni. Sushi ni pun okey ya. Mak okey je sushi ni. Mak suka ni. Ni RM1.2, RM1.2, mayo, tuna mayo, tamago yaki. Kak Liza ni? Sedap. Kak Liza dekat bread history sana. Bread history. Kicap dia ni lah. Ni 40 sen. Ni 60 sen. Ha ni sate shoyu. RM1.2. Rasa satu cukup. Kicap ni. Kat rumah pun ada kicap manis. Kan? Wow, ini apa? Oh, sos dia. Yang ni wasabi. Kifai. Wah, untuk Wan. Sushi apa Zikri? Tengok. Oh, Empire Sushi. Suka Wan dapat Empire Sushi. Dah masuk perut dah semua. Dah habis. Tapi dia punya ni cantik kan, rotan kan? Rotan ni boleh bawa balik lah. Bawa balik lah. Bawa balik lah. Buang je botol dia. Sebab ambil yang ni je. Yang kali kalau apa-apa kan pakai ni kan. Betul. Penuh je mulut kau. Kau masukkan sekali lah mulut. Okey. Dah. Okey. Dah habis pun. Kita pergi ke Makkah Fest. Sekarang kita dah nak balik dah. Tak terbuka sebelah sana tadi kan? Elok. Cantik lah kamera tu. Kamera tu. Okey, dah habis dah. Sekarang pun dah pukul 10 malam. Jadi kita nak balik dah. Ada KCC. Cantik dah weh. Boleh print ni. Oh, boleh print. Buat. Boleh print. Kita yang run. Macam postcard lah tu. Macam postcard ni. Macam postcard tu. Tinggi pujian tu. Masalahnya dia tak buka emas, dia lupa jangan. Bodoh dah nampak terang. Kau okey tak? Pandai ke main piano? Sangatlah tak pandai. Macam pandai main piano. Okey, kita dah habis dah pergi ke Makkah Fest. Sekarang kita nak balik dah. Okey, kat sana LRT Masjid Jamek. Naik LRT pula. Tadi naik tren Kelana Jaya, lepas tu tukar ke tren Masjid Jamek, tren LRT.